Bila kita target macam tu, baru usaha kita ke arah itu supaya target kita akan capai. Tak capai pun dapat sikit turun pun tak apa. Okey, sekarang kita fikirkan, kita tak payah jual sampai puluh-puluh lah. Kita jual, contohlah 1 kilo tu RM20 lah. Sekilo 2 biji, kita ada lebih kurang 60 biji. 60 biji jatuh 30 kilo. Sebab 1 biji 500 gram kan. Kali dengan RM20. Contoh sepokok jatuh berapa? 600. Betul. Contoh, kalau kita jual 40, 3 kali 4 dah 1000 lebih. Satu pokok. Kalau ada 6 pokok, 1200 kali 6. Lebih kurang 7000. Belum ada 1 ekar. Baru suku ekar. Itu kita andaian lah. Bila kita target macam tu, baru usaha kita ke arah itu. Dengan baja macam mana, pembantu macam mana, kita jaga betul-betul. Kita kawal selia pokok tu sebaik mungkin. Supaya target kita akan capai. Tak capai pun dapat sikit turun pun tak apa. Mungkin lebih pula. Kita tak tentu. Tapi usaha ke arah itu. Itu sebagai itu sajalah. Kita buat kalkulasi yang paling mudah kan. Untuk mudah faham. Gitulah contoh. Itulah ya, ramuan-ramuannya baja tu memang wajib. Kadang-kadang kita bimbang kena serangan kulat. Hama ini akan jatuh gugur ya. Contohnya ni. Ini hama biasanya di sini dengan kulat. Dia akan attack kat sini. Bila attack kat sini, nanti dia akan layu dan gugur ni. Sebab tu ni, kita bila nak spray, baja buah, campur racun kulat, campur racun serangga plus. Serangga plus tu keistimewaan dia boleh bunuh hama. Telur-telur binatang tu mati. Apalah lagi serangga. Tapi kalau racun biasa, biasanya telur tu dia akan menetas balik. Hama-hama tu tak mati sangat. Itu apa beza serangga plus dengan racun biasa. Harga pun berbeza. Apa lagi tindak balas dia kan. Itu yang kita sayang. Macam ni kan cantik lah. Spray kita balut okey. Lepas tu nak pastikan dia manis bagus, bajanya baja buah yang kita dah kenal pasti. Alhamdulillah dengan izin Allah. Spray dekat nanas jadi manis. Spray dekat mangga jadi manis. Wallahualam, itu kuasa Allah. Dengan izin Allah semua manis dan memang puas hati.